Alright guys, dalam video kali ni, minggu ni kita nak buat counter review sikit, okay? So dah lama dah kita tak buat counter review. Jadi kita tahu market pun dah rebound, index pun dah masuk balik 1500 daripada 1003, breakout balik 1004, breakout balik 1005. Okay, jadi kita nampak banyak counter ni. Nak naik daripada bawah, nak dah start buat uptrend balik, terutamanya, okay, counter-counter tech, semiconductor. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita tengok market. Guys tengok hari ni agak slow lah Dia boleh tengok kat sini 444 counter jatuh, 271 saja yang naik. Semalam pun actually banyak jatuh. Jadi hari ni dengan semalam market slow lah, market slow. Okay, banyak counter yang buat retracement balik. Contoh kita boleh tengok Nation Gate dah naik sampai 15 lebih, 155, 156 macam tu kan. Jatuh balik sekarang dah main harga 145 balik. Okay, so biasalah, maksudnya market ni dia bukan bila dia naik di steady state, dia akan ada hari, mungkin sehari dia naik, 2 hari dia jatuh. So itu normal lah kan. Janji kita nak dia maintain fasa uptrend tu. Okay, so you guys boleh tengok dekat sini. Alright, market volume pun biasa-biasa je lah, 1.6. Semalam pun dekat area 3 bilion, tak banyak. Average, nak cakap slow pun tak adalah slow sangat, dia biasa-biasa sahaja. Okay, so kita dah pilih dua counter yang kita nak buat review. So jom kita cerita counter pertama. Alright guys, counter pertama kita nak tengok is Nation Gate. Nation Gate ni memang counter yang agak hot lah. Di kalangan trader, investor pun suka. Okay, kita nampak foreign investor pun masuk saham Nation Gate ni. You boleh tengok Alright. So, secara teknikalnya kalau kita tengok Nation Gate ni, hari tu kita orang start share betul-betul dekat area awal-awal RM1 belas sen. Okay. So, baru-baru ni yang dia breakout sini. Jadi, saya pun Alhamdulillah lah, banyak juga lah untuk Nation Gate ni. So, baru-baru ni yang kita identify dia breakout 122 ni lah. Okay, ini untuk short term lah. Ni more untuk short term. Dia breakout 122 ni. You guys boleh tengok dia naik. So once dia pecah 131 ni, nampak tak? Dia ada resistance kat sini dengan dekat sini. So this is the bigger resistance lah basically. Kan? Kat sini. Okay, dia ada 3 resistance kalau you guys tengok. 122, 131, 146. Perasan tak? Ada 3. Satu kat sini. Ini short term ni lah. Okay, kalau you buka 1H memang you akan nampak resistance kat situ. Okay. So, lepas di breakout 122 tu basically entry breakout yang first lah hari tu. Okay, geng-geng breakout, diorang mungkin ambil kat situ. And then resistance 131 tu net stop kita. Jadi nampak tak? Dia stuck. Ni memang resistance dulu. Dia pergi kat 131, nampak dia stuck. Okay, so membuktikan yes, itu adalah resistance ni lah. Okay, and then dia breakout. Dia berjaya breakout. Lepas tu 131 dia pergi pecah 146. Okay, actually saya personally target dia start dekat sini hari tu. Macam mana dia start dekat sini, saya target dia start dekat sini. Tapi tak, dia terus naikkan juga. Dia terus naik lagi sampai 158. Okay. So, sekarang ni dia buat retracement. Kalau kita tengok, right, kita tahu, kita faham. Sekarang ni, actually you guys boleh mark dua RBS. Satu dekat sini, satu dekat sini. Betul? In terms of bigger time frame, yes. 146 ni adalah RBS lah. RBS sekarang. Okay, di tengah actually kalau kita tengok, memang di tengah nak sustain lah area-area tu. So, RBS sekarang dekat area 1.46. Okay, area-area sekarang lah actually. Dia tengah main 146, 145. Okay, dia tengah maintain area-area tu. Alright. Jadi in terms of kepada yang nak rely on this, 145, 145 lah. Tapi adakah salah kalau you guys nak rely on RBS bawah ni? Tak juga. Boleh juga nak rely on RBS 131. So depends on masing-masing punya risk tolerance. If you rasa, contoh 146 ni, macam RBS yang dah dekat tinggi sangat dah ni. Mungkin you boleh rely on RBS bawah lagi. Dekat sini. Dua-dua pun RBS juga actually. Okay. Right. So kat sini pun RBS juga. RBS 1.31. So nak cakap salah tak kalau ambil 146 ni, ataupun salah tak kalau kita ambil 131 sebagai RBS? Tak. Masing-masing punya. Okay, so contoh geng short term mungkin dia nak masuk cepat. Nak tunggu 131 mungkin tak dapat. Okay. So geng mid term mungkin rasa lebih selamat tunggu time dia jatuh. RBS yang dekat sini lebih murah contoh. Jadi dua-dua pun adalah RBS juga sebenarnya. So dia agak actually agak confusing kat situ. Alright. Tapi you kena faham, satu counter ni banyak cara you boleh trade dia. Ada counter yang boleh buat intraday, dalam masa yang sama dia boleh buat swing juga. Ada. So you kena bijak lah dekat situ. Okay, dekat mana you nak rely you punya support yang kuat lah. Okay. Alright. Jadi itu satu. Kalau kita tengok in terms of RBS, kita faham ada 131, ada 146 lah. Okay.
Next resistance kita nampak area, saya boleh ambil kat sini lah. Saya ambil support lama. Okay, saya ambil support lama ataupun boleh ambil resistance kat sini. Nampak tak yang ni? Okay, yang dekat sini ni. Lepas limit down dia pernah naik hari tu kan. So let's see kalau you ambil contoh satu empat area sekarang. Okay, so nampak reward 13% contoh. This disclaimer, this is not by call, ni contoh cakap, contoh. If 131, nampak obviously reward lebih besar lah. Okay, so geng-geng yang mungkin tak nak high risk sangat, mungkin dia nak tunggu area sini lah. Tak semestinya untuk swing, boleh jadi untuk momentum trade juga, nak hold beberapa hari contoh kan. Dia tengok cara dia trade macam mana. Okay, so itu adalah next resistance untuk Nation Gate. Sekarang ni level dia adalah 131 tu, mark kita panggil key area dia 131, 146, 165. Okay, so kemungkinan dia akan tahan area ni. Alright, dan dia mungkin akan test 165 ni. Yes, ada kemungkinan tu. Okay, ada kemungkinan juga yang dia nak test 131. So sebab tu macam saya cakap tadi, lain jenis trader lain mungkin dia akan decide. Mungkin ada yang rasa, oh okey dah sekarang, tak boleh dapat dah lagi bawah. Mungkin ada yang rasa boleh dapat lagi bawah ni, aku tak nak take risk. Jadi dua-dua pun betul, ikut style trading, ikut risk tolerance masing-masing. Okay, so uh, key area sekarang ni resistance yang penting lah. Obviously 165 sekarang. So kalau pecah tu, mungkin lah dia akan slowly. Jadi kalau kita tengok sebelum previous punya trend sebelum ni, right, dia nak naik daripada harga sekarang lah, lebih kurang yang 13 lebih ni, dia nak naik sampai RM2.50 ni, makan masa 15 Mac, Julai. So April. So dalam apa? 2 bulan lebih. April, Mei, Jun, dalam 3 bulan kan? 3 bulan. Okay. So sebelum ni harga dari pasar RM1.3 nak naik RM2.5, lebih kurang 100% kenaikan, naik dalam masa 3 bulan. So boleh tak kita cakap ada kemungkinan dalam masa next 3 bulan dia boleh naik 100%? Ini masing-masing kena buat kajian lah. So itu in terms of longer term lah, period yang lebih besar. Okay, sebelum ni 3 bulan pernah naik daripada harga RM1.3 naik sampai RM2.5, RM2.6. So ada tak kemungkinan tu? Itu dia kena jawab sendiri. Okay, but in terms of key level sekarang, obviously 122 dia dah breakout, obviously 131 breakout juga, dan 146. Okay, next resistance ada 165. Sekarang ni RBS ada dua. RBS yang paling dekat, RBS sekarang area 146. Next adalah area 131. Okay, so itu untuk Nation Gate. Alright, next counter kita nak tengok is Techstore. Okay, Techstore ni dia counter yang baru IPO juga bulan 2 hari tu. Dia jatuh lah. So kita tahu banyak IPO actually 2025 ni, lepas Rich Tech apa semua ni lah, lepas Kopi Oriental apa semua ni, banyak yang jatuh. Okay, start daripada Pantai Global, banyak IPO yang jatuh. So sebenarnya in terms of opportunity, peluang, banyak IPO yang trading below harga IPO sekarang. Okay, sangat-sangat banyak. Contoh macam Sumi, banyaklah lagi yang lain lagi. Okay, so boleh tak, alright, kita nak tengok balik counter-counter ni untuk kita nak cari peluang? Obviously boleh. Okay, so antara counter yang agak menarik adalah Techstore. In terms of chart dia, kalau kita tengok, dia dah breakout dekat sini. Ni resistance dia sebelum ni lah. Dia ada dua sebenarnya yang kita boleh rely. Satu breakout sini. Okay, ini satulah siapa yang nak tengok breakout. Satu lagi, perasan tak ada trend line dekat sini? Agak clear juga sebenarnya. Okay, so far kalau kita tengok, Techstore ni dia sama-sama rely on dia punya trend line. Cuma dia punya disadvantage sikit ataupun kelemahan sikit, movement dia ni agak slow lah, tak laju sangat macam Rich Tech. Okay, but in terms of movement, kalau kita ambil seminggu lah, kita ambil movement seminggu, let's say lah daripada harga trendline dia rebound dalam 17% juga. Obviously sebab dia harga dia murah lah. Dia naik dalam berapa bit je, tapi berapa bit tu dia 17%. So worth a look actually, in terms of kalau kita nak buat kajian. Alright, so critical area number one, kita macam saya cakap tadi, kita boleh rely on support dekat sini. Ini breakout penting ni. So kita boleh rely on breakout sini 200. Okay, so far dia main lah, walaupun dia hari tu dia breakout, dia pergi 195 ni normal lah. Breakout lepas tu jatuh sikit-sikit bawah BS tu biasa sangat lah. Jangan patah trend ke apa ke, jatuh 10% bawah harga support, tu tak biasa lah. Tapi setakat jatuh sikit-sikit tu normal. Okay, breakout lepas tu jatuh sikit-sikit, okay, still valid lah kita panggil. So kita tengok movement ni agak konsisten dekat sini. Nampak high-high,
high low, high low kena dekat area-area trendline rebound. Actually hari tu saya pun ada belilah Techstone ni, alhamdulillah lah, dah profit dah So sekarang ni kita nak tengok adakah dia nak apa ni, disiplin on trendline dia. So far kita nampak yes lah, kan? Jadi macam saya cakap tadi, ada dua yang kita boleh rely on. Satu, support dekat sini, major breakout di hari tu 20 sen since jatuh daripada harga IPO ni, jatuh. So ni adalah resistance pertama yang penting, dia dah berjaya breakout. Lepas breakout pun dia maintain atas tu. Okay, tu benda penting yang pertama. Kedua adalah kita nampak dia some sort of discipline on trend line dia ni, nampak? Yes, so ada tak kemungkinan yang dia nak buat macam ni? Tu kena fikir sendirilah. So yes, okay. So far kita nampak, so let's say dia disiplin on trend line dia. Contoh harga trend line sekarang 210. So dekat situ kita nampak, okay, reward lebih kurang 27% in terms of next resistance ni daripada harga trend line sekarang. So in terms of movement, kalau kita nampak sebelum-sebelum ni, yes, kita nampak agak konsisten. Cuma kita tak nak dia pecah bawah 20 sen lah, obviously dekat sini. Okay, so 20 sen ni dia, kalau dia dah tak berjaya maintain atas 20 sen, itu dah tak best lah. Okay, so simple je tech store, right? Support penting sangat-sangat adalah 20 sen in terms of trend line. Boleh rely juga. Kita nampak area-area 21 sen macam tu sekarang. So kita mengharapkan obviously dia rebound bila kena trendnya dia rebound sampailah harga 27 sen untuk dia breakout all time high dia. So selepas dia breakout all time high dia, kemungkinan ada kemungkinan yang dia akan main lagi lah. Okay, so normal. Untuk counter-counter yang baru IPO tak berjaya perform mungkin hari pertama apa semua ni, mungkin bukan hari pertama yang dia perform, mungkin apa ni, hari yang lain lah, maksudnya selepas breakout balik new high, all time high. Okay, selepas membuat new high balik, alright, iaitu dekat harga 27 sen. Okay, so itulah untuk Techstop. Alright guys, thank you for watching. Jadi itulah counter kajian kita. Obviously disclaimer, not buy call, not sell call. Jadi guys, kepada yang nak join grup kita secara free, grup public Telegram kita, pergi je link di bawah, join. So dekat situ kita ada buat lah sharing tentang saham. So guys, if you like this video, jangan lupa like, comment, share video ni kat kawan-kawan. Yang belum subs, kasih subs. I'll see you guys in the next video. Bye.